Masih timing belt ke? Pertanyaan daripada customer ni ialah berkenaan dengan Proton Saga. Untuk info, Proton Saga menggunakan 4 silinder timing chain yang mana horsepower lebih kurang 120. Itu tak apa, tolak tepi sekejap. Kita nak bagi tahu dekat sini, Proton Saga S70, X50, X70, X90 menggunakan enjin yang sama, tetapi untuk Proton Saga dia bukan turbo dia kita panggil Proton Saga 1.5 NA. Untuk Proton S70 kita akan panggil Proton S70 1.5 TD. Maksudnya itu ialah turbo. Jadi tak ada masalah timing chain ke timing belt. Tapi untuk orang Malaysia, dia cakap macam ni lah. Untuk zaman dulu-dulu kan, dia cakap benda macam ni. Kalau Proton Saga ni timing chain, saya confirm beli. Dan sekarang terbukti sebab booking Proton Saga saja satu Malaysia, tak silap saya lebih daripada 150,000. Jadi untuk orang yang nak cari Proton Saga, waiting period ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, bergantung kepada variant atau spek, bergantung juga dengan color. Jadi apa-apa info anda boleh roger saya, Hisham Proton, dan kita nak buat sampai boleh. Assalamualaikum.